صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين وبعد. Saya muliakan Fadil Dr. khususnya saya kasihi Fadil Ustaz Faz. How are you? Sabah al-khair. Khususnya Tuan Imam dan seluruh pegawai surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa sah? Bahaba abau tu bahaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Lain suara saya. Lain. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang mati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada Syawal pada kali ini selepas sebulan kita berehat sebentar, menyambung kepada surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-23 ya. Pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat kepada surah Al-Kahfi ayat 23 hingga ayat yang ke-28 ya, pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah. Di mana sebelum ini kita sudah pun melihat kepada ayat yang ke-22 bagaimana Allah mengingatkan kepada kita tentang istilahnya wala tastafti fihim minhum ahada, iaitu jangan engkau menanyakan tentang mereka kepada sesiapa pun. Bercerita tentang konflik yang berlaku, apakah yang perlu dibuat kepada Ashabul Kahfi yang sudah pun meninggal tersebut ya. Jadi ada perbincangan selepas selesai kita dengan kisah pertama daripada 4 kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi. Dan pada ayat yang ke-23 ini kita akan melihat bagaimana khutbah ataupun debriefing daripada Allah SWT kepada satu modul yang sudah pun kita belajar, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Kisah itu adalah satu modul. Kalau kita letakkan 4 modul, kisah pertama modul pertama. Jadi kita nak melihat debriefing, apa pelajaran, apa pengajaran untuk panduan kita hidup di akhir zaman. Itulah surah Al-Kahfi yang disunahkan bacaannya pada setiap hari Jumaat. Kita baca ayat 23 hingga 28 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bagi yang penuh barakah ini Allah punya kesempatan lagi, dan subhanallah sesungguhnya kita sangat-sangat merindui suasana ataupun mudahnya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah sepanjang Ramadan al-Mubarak. Dan alhamdulillah
kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kemudahan kepada kita untuk kita hadir dan kita duduk seketika melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita, hati kita, telinga kita, mulut kita menyebut ayat-ayat Allah, kalimah-kalimah Allah daripada Al-Quran. Yang paling istimewa bukan sekadar hanya kita membaca dan kita menelusuri kalimah demi kalimah, ayat demi ayat. Alhamdulillah. Baik, ayat 23 sahaja sehingga 28. Kita baca dulu 23, 24. Okey, 23 dan 24, dua ayat terlebih dahulu. Untuk pertama ni saya baca dululah, macam biasalah. Saya baca dulu, lepas tu barulah saya. Lepas saya baca nanti barulah saya lagi. Saya je. Tuan-tuan ada je lagi. Saya baca dulu, kita panasin je dulu. Tapi boleh baca sama-sama. Saya boleh ikut sama-sama baca. Ayat 23 dan 24. Untuk permulaan ini kita nak cuba gemakan menggunakan tarannum ayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat yang ke-23 dan 24 daripada surah Al-Kahfi. Bagi tuan-tuan yang ada buku Urin ini, ya, buku surat yang ke-102 dibahaskan sedikit tentang ayat ini, ya. Tapi saya taklah ambil 100% daripada buku ni, ya. Saya bagilah tambahan-tambahan sikit. Kita beri fokus, ya, kerana skrin kita tak nampak, jadi tuan-tuan kena tengok skrin tuan-tuan lah, ataupun mushaf tuan-tuan. Ayat yang ke-23 surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Allah nyatakan salah satu pelajaran besar di dalam kisah pemuda Al-Kahfi itu, dan juga kalau kita tengok sejarahnya, Nabi ditanyakan tentang Ashabul Kahfi, ya, ditanya tentang Ashabul Kahfi. Maka Nabi kata, besok saya nak jawab, besok saya tanya Allah, saya akan ni lah, ya, saya akan bagi jawapan, ya, tapi tidak cakap insya-Allah. Maka bila tidak dinyatakan insya-Allah itu, Allah nyatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu menyatakan tentang apa sahaja perkara, syai' ini perkara walaupun kecil tuan-tuan, ya, yang kita nak buat selepas daripada saat kita bercakap itu. Jangan cakap kecuali sesungguhnya aku akan buat fa'ilun dzalika ghada, ya, yang demikian itu kemudian ataupun esok. Sampai situ saja berhenti ayat 23. Belum cakap lagi insya-Allah, sampai situ saja. Maksudnya Allah menegaskan kepada kita satu, tetapi lebih besar lagi ini teguran daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan merancang cakap sesuatu. Kat sini perkataannya taqulan, ya, merancang dalam hati itu tak ada masalah. Tapi the moment pada saat kita mula cakap saja pada anak kita, nanti abah bawa kedai Eko, contohnya kan, ya, Eko shop, ya, bukan ni apa Ustaz? Bukan nama Eko. Bukan nama Eko. Dekat apa sih? Kedai Eko shop, kedai shop. RM2.80 dulu RM2 kan. Ya. Jangan cakap, ya, besok abah bawa, ya, kerana itu adalah satu kesilapan, satu. Yang keduanya, apa yang belajar daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu untuk mendapatkan kepastian untuk melakukan sesuatu kecuali mesti mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada orang yang boleh kata pasal saya ni terlampau banyak baca Quran, terlampau dekat dengan Tuhan, maka besok tu no big deal. Kan? Tak ada masalah, kacang je lah, besok kita jumpa saya cek 1 juta contohnya lah kan, pasal duit dalam akaun ada 1 bilion. Ya, walaupun memang dah confirm dalam akaun tu ada 1 bilion, kita kata tak apalah, besok jumpa saya 1 juta. Jangan cakap perkara tersebut. Dan ini adalah teguran Allah kepada Nabi, ya, dan ia teguran Allah kepada kita dalam menguruskan agama kita. Salah satu tanda keberagamaan seseorang ialah ia tidak overconfident. Tidak overconfident bahawa Tuhan akan ikut cakap dia. Tapi kalau dia ikut cakap Tuhan, okey. Tapi kalau nak suruh Allah ikut cakap dia, besoklah, lusa, tahun depan, saya pasti Allah akan buat apa yang saya rancangkan, yang saya cakap ini. Kalau hari ini, okey, itu perkataan yang famous kan. Kalau hari ini, besok kan, maka perkataan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan mengapa perkataan itu muncul? Kerana kadang-kadang bila perkataan di sini taqulanna, ya, maksudnya apa? Kerana bercakap, tuan-tuan. Orang macam saya Ustaz, ya. Kalau Ustaz baca memang kalam daripada Tuhan, kan? Saya ni pasal cakap kalam daripada manusia, apa-apa saja pekerjaan yang bercakap, yang menggunakan cakap, ya, ataupun apa-apa aktiviti yang menggunakan cakap pada ayat 23 ini, taqulanna, maka kita kena berjaga-jaga. Pasal apa? Pasal kalau ia datang dengan kesedaran takwa agama, maka seseorang itu tidak akan bercakap walaupun sedikit apa yang nak dibuat pada masa akan datang. Dia menyatakan bahawa saya ini, itu maksudnya sesungguhnya saya akan buat. Dia dah confirm dah. Jadi orang yang beragama, yang jaga agamanya, takkan cakap gitu. Allah berhenti pada ayat 23 itu nak menjelaskan konsep bahawa orang beragama, dia tidak overconfident dan dia tahu bahawa Allah bukan ikut cakap dia. Dia yang ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke-24 Allah bawakan satu exclusion, satu kekecualian. Illa, kecuali ayyasha Allah, kecuali dia menyatakan, iaitu apa? Kecuali dengan mengatakan insya-Allah, ayyasha Allah. Jadi perkataan insya-Allah ni amat mahal dalam kehidupan kita. Walaupun kita bercakap saya ni pemidato, saya ni adalah ahli politik, di sana ada orang bukan Islam, di sana ada orang Kristian ataupun orang-orang yang pelbagai agama. Jadi saya tak nak cakap perkataan insya-Allah ni. Pasal apa? Pasal nanti mereka ingat ataupun rasa tak selesa dengan pidato saya, kerana saya adalah pemimpin kepada semua. Kalau yang PC hari ini kita tak payah pakai skrin lah. Baik, jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, illa an yasha Allah, kecuali dengan menyatakan insya Allah. Jadi sensitivity kerana di sana orang bukan Islam yang mendengar, ataupun saya bercakap dengan ahcong yang bukan beragama Islam. Besok kita jumpa kat kedai, ya. Kalau tidak ada perkataan insya Allah, sebenarnya bukan masalah ahcong itu, tetapi masalah orang yang bercakap. Orang yang bercakap itu, mengapa kamu sensitif sangat pada ahcong, padahal yang berkuasa kepada kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun anak itu mungkin kecil, 3 tahun, dia pun tak tahu apa perkataan insya Allah, apa maksudnya dan sebagainya. Impact insya Allah bukan pada orang yang mendengar, tetapi pada orang yang bercakap. Pada orang yang bercakap. Kesannya kepada Nabi, apabila Nabi tidak menyatakan insya Allah, satu pelajaran Allah susunkan kepada Nabi untuk pelajaran kita. Esoknya Nabi tunggu wahyu tak turun. Tak turun, Ustaz. Ya, tunggu tak turun, tertekanlah kawan. Kan? Tertekan Nabi SAW. Ya, kalau katakan kalau hari ni kan, esok dia kan begitu kan, tertekanlah siapa yang bercakap tersebut. Siapa suruh cakap begitu? Kan? Walaupun tengah bersemangat, tengah emosi sedang melonjak, tetapi satu perkara yang diajarkan Allah dalam menjaga agama pada akhir zaman ini adalah perkataan apa, tuan-tuan? Insya-Allah. Ya.
Kalau hari ni, kalau tuan-tuan terlupalah apa pelajaran panjang-panjang sampai ayat yang kita belajar ni, perkataan insya Allah. Ya. Jadi perkataan insya Allah ni menarik tuan-tuan ya. Nanti kita akan cross kepada kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi ini, Nabi Musa cakap insya Allah dia akan jadi orang yang sabar, tapi lepas tu tak sabar. Yang ini tak cakap insya Allah, ya, tak cakap insya Allah, memang tak dapat lah. Tapi Nabi Musa cakap insya Allah, tapi tidak sabar. Oh dah keluar. Dia tak full boleh di fullkan. Okay, baik. Jadi perkataan wala taqul lin syai'inni ghada illa an yasha Allah. Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi perkataan insya Allah ni amat mahal dengan kehendak Allah. Bila cakap tentang kehendak Allah tuan-tuan, maksudnya Nabi Musa cakap insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Nanti kita akan sampai, tapi saya crosskan ke sana. Tapi Nabi Musa tak dapat sabar tuan-tuan. 3 kali je dapat. Kali pertama tak sabar, tapi Nabi Khidir kata okay, it's okay, kan? Kemudian kali kedua dia tak sabar, it's okay. Kali ketiga kau ni memang tak sabar. Kau ni memang tak sabar. Tapi ada perkataan insya Allah. Apa maksud di sekali perkataan insya Allah ini? Ialah dengan kehendak Allah. Maksudnya kehendak yang power, yang lebih penting adalah Allah, bukannya saya. Saya nak sangat bersabar. Nabi Musa, pasal Nabi Musa ni dia orang yang berilmu, tapi bila dicakapkan bahawa siapa yang lebih berilmu, dia kata dia, ditegur Allah kata ada lagi orang lain. Bagi Nabi Musa memanglah dia yang pakar pada Taurat, tetapi Allah kata ada lagi orang yang lebih berilmu. Maka Nabi Musa sebagai tanda kerendahan hati, ya, itu pelajaran daripada kisah Nabi Musa, nanti kita akan belajar. Seorang yang amat terpelajar, bila dia terjaga agamanya, dia akan jadi orang yang merendah diri untuk terus belajar, siap berjalan lagi cari cikgu tersebut. Dan akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir, dan Nabi Khidir kata awal-awal lagi kamu tak boleh sabar ni, kan? Maksudnya Nabi Musa ni kalau ada 50 PhD tuan-tuan, Nabi Khidir kata tak boleh jalan ni tak, kau tak sabar, kan? You bayangkan orang yang ada pelajaran amat tinggi kena dismiss macam tu saja. Tapi Nabi Musa kata insya Allah. Dia ada kata insya Allah aku akan jadi orang yang sabar. Lepas tu kes pertama tengok dah tak sabar dah, kan? Kes kedua tak sabar dah juga tu. Banyak je cakap tak sabar. Lebih kurang gitulah. Garang cikgu Khidir ni sebenarnya, ya. Dan kalau ada yang kata boleh ke cikgu zaman sekarang jadi begitu? Macam saya lah Ustaz, kan? Maksudnya siapa yang nak ikut kelas ini kena bersabar, ya. Kalau katakan tertutup je mata, pintu terbuka. Lebih kurang begitu lah, kan? Kalau syaratnya begitu, lain macam, ya. Tapi pasal apa? Pasal ada beza sikit lah, ya. Nabi Musa itu dia mencari ilmu tahap tinggi tuan-tuan. Tahap tinggi, rushda. Ya, rushd. Ya, kalau tuan-tuan nak cari rushd, dia memang dapat cikgu tu amat strict, disebabkan dia high level. Macam Dr. Anwar lah, bila pergi kepada doktor pakar, kan? Jumpa doktor pakar tak samalah pergi belajar dekat universiti dulu, ya. Dia punya cikgu ni mesti garang, Ustaz, ya. Pasal apa? Kepakaran. Rushdi ini dia ada ketajaman dalam melihat sesuatu isu. Nanti kita akan sampai ke situ. Tetapi di sini pun ada perkataan rasyada. Cuba tuan-tuan tengok ayat 24, ya. Jadi sebelum kita pergi pada rasyada itu, kita tengok dahulu illa an yasha Allah. Bila kita cakap insya Allah, ialah kita submit, kita serah kepada Allah yang tahu yang terbaik pada apa urusan yang akan berlaku ke hadapan adalah Allah. Kita submit. Maksudnya walaupun ditekan anak, ditekan isteri ke, suami ke, bos ke, pekerja ke, bahawa saya nak esok kertas kerja contohnya, tetapi kita submit bahawa besok itu kalau Allah kata, Allah tahu itu bagus untuk kita, ataupun Allah berkehendak, maka kita submit. Kita berserah diri. Tapi kalau Allah tidak, maksudnya bila kita cakap tentang insya Allah tuan-tuan, kita cuba juga, tetapi akhirnya tidak berjaya. Seperti Nabi Musa. Dan perkataan insya Allah yang difahami dengan tepat itu akan menyebabkan apa? Kita akan dapat menguruskan stress level dalam kehidupan kita. Itu kesan insya Allah, ya. Ini bukan insya Allah yang cakap insya Allah Melayu, Ustaz, ya. Insya Allah Melayu ni ialah untuk escapism, kan? Kalau rasa ni tak boleh datang kenduri raya malam tadi, contohnya lah, kan, ya. Insya Allah, kan. Kalau 3 kali insya Allah tu,
Ada setengah orang memang sampai 5 kali insyaAllah kan. Rupanya itu adalah untuk beritahu bahawa dia nervous. Dia nervous nak cakap saya sebenarnya tak boleh kan. Tapi pasal tak nak cakap tak boleh, tak berani. Tak boleh tuan-tuan ya. Kalau rasanya benda itu kita memang tak ada azam untuk buat perkara tersebut, tak boleh cakap insyaAllah. Dan memang cakap awal-awal dah, saya ada meeting, saya clash, saya minta maaf tak boleh datang. Dan kemahiran itu pun sebenarnya untuk saya lah Ustaz, dia makan masa untuk cakap. Dulu pun saya juga ada insyaAllah Melayu kan, insyaAllah kan, lepas tu tak datang. Rupanya insyaAllah itu sebagai defense mechanism untuk menyatakan bahawa saya tidak boleh, tapi takut sakit hati ke, kecil hati ke orang yang di sekitar. Dalam hal ini insyaAllah bukan untuk menjaga hati. InsyaAllah ini bila kita memang ikut tengok jadual memang boleh, insyaAllah kita nak buat yang terbaik. Tetapi bila dah dekat-dekat itu ada pula perkara yang mencabar apa sebagainya, maka kita beritahu minta maaf saya memang dah block ataupun saya tersilap block apa sebagainya, maka kita kena berterus terang. Jangan jadikan Allah sebagai escapism dalam komitmen kita. Baik. Disambung pada ayat yang ke-24 ini, wadhkur. Ya, sekali lagi kita baca ayat 24 ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Safas. Tuan-tuan dan puan-puan diberkati kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca ayat yang ke-24. Insya-Allah ni betul lah Safas, satu kalimah yang sangat dekat lah kita semua. Tapi yang tadi tu lah. Padahal tengok jadual pergi Singapura, tapi insya-Allah saya nak mengelak tadi. Tapi subhanallah, kita dah belajar ini, subhanallah. Maka pagi kita mohon moga Allah beri kekuatan lah. Betul lah. Baik, dan insya-Allah ni ada satu lagu sebenarnya dia memang sinonim dengan lagu insya-Allah. Oh, Mahizin. Mahizin. Tapi nantilah. Kalau Jamuan Raya lah. Jamuan Raya insya-Allah. Kan. Jadi kita nak baca ayat 24 ni, kali ni kita nak baca bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak? Ini insya-Allah pun makin sebab dah ada kat depan. Insya-Allah boleh kita cuba saya baca lepas tu ikut boleh? Macam puasa je. Boleh ke? Boleh insya-Allah. Baik, kita cuba. Kali ni dengan Taranum Hijaz. Taranum Hijaz. Sumayya itu kumpulan Hijaz. Ini Taranum Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa an yasha واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. Nafas, silakan 1, 2, 3. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى. Sampai tak? Allah Ustaz, nasi dagang malam tadi belum selesai lagi. Sempuk nafas. Subhanallah. Lepas tu kita berhenti kat situ kan. Kalau nafas kita panjang lagi, kita boleh terus saja sampai Allah syahadah. Baik. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada. Silakan. لأقرب من هذا رشدا. أيوة صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-24 sebentar tadi tuan-tuan ya. Allah menyatakan illa an yasha Allah. Bila diasingkan ayat tersebut, maksudnya jangan cakap apa-apa tentang perkara ke depan, nak buat sesuatu,
Dan bila ayat 24 keluar perkataan illa ayyasha Allah, menunjukkan betapa pentingnya perkataan insya Allah. Satu perkataan yang ringkas selalu kita sebut, tetapi ia adalah cara menjaga agama di akhir zaman, cara menjaga keberagamaan kita di akhir zaman. Dan insya Allah itu mempunyai maksud yang besar, ya. Salah satunya Allah cakap apa? Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Maksudnya kita dah cakap pada Ahcong tadi tu, saya nak jom kita jumpa kifit besok, kita terlupa cakap insya-Allah. Teringat saja tuan-tuan, pada waktu itu kita cakap senyap-senyap, tak payahlah cari Ahcong tu, pasal bukan penting Ahcong, ya. Yang pentingnya ialah kita insya-Allah, senyap-senyap saja. Kita tengah driving, Allah tadi cakap insya-Allah ke kan? Insya-Allah ya Allah, kan? Terus sahaja keluarkan perkataan tersebut. Kerana apa? Bercakap tentang nasid, ini adalah satu dia boleh jadi penyakit, boleh jadi satu anugerah. Maksudnya lupa ini memang ada benda yang Allah buat kita lupa. Pasal kalau kita ingat semua perkara tuan-tuan dalam hidup kita ni, contohnya apa yang suami saya buat 30 tahun yang lepas, contohnya, lain macam tu kan? Ataupun kalau saya ingat apa yang isteri saya buat yang dia naik suara 10 tahun yang lepas, memang tak adalah kosong-kosong masa hari raya tu, ya. Jadi lupa adalah salah satu root word nusia kepada al-insan. Tetapi dalam ayat ini Allah nyatakan ini lupa lain. Ini lupa oleh syaitan. Lupa oleh syaitan. Wadhkur rabbaka idza nasit. Bila Allah suruh kita cakap insya-Allah pada apa-apa sahaja perkara yang ingin kita buat, maka kalau terlupa, kena cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat kepada Allah. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Dan katakanlah moga-moga Allah akan memberikan petunjuk, yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Perkataan ini amat powerful tuan-tuan, ya, untuk kita memahami insya-Allah. Insya-Allah kita selalu buat, ya. Kita dah faham dah nak buat apa-apa insya-Allah, dan kemudian apabila terlupa kena cakap cepat-cepat. Kita dah cakap pada anak, okey abah akan bawa Ibrahim besok pergi ke kedai. Terlupa, ya. Maka kita senyap-senyap saja kita cakap insya-Allah dengan kefahaman apa? Asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Ini seruan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada masyarakat, untuk disampaikan pada diri sendiri. Bila kita jumpa perkataan qul tuan-tuan, ya, satu, ia perlu disampaikan kepada masyarakat, pasal mesej itu Allah suruh sampaikan, katakan. Tetapi sebelum itu ialah kita kena affirm di dalam diri kita. Qul huwallahu ahad, Ustaz, kan? Maksudnya kena sampaikan Allah itu esa, dia esa. Tetapi dalam hati kita pun kena affirm, katakan bahawa Allah memang esa. Tidak ada tandingan kepada makhluk-makhluk yang lain. Baik. Jadi perkataan asa an yahdiyani rabbi, tuan-tuan beri perhatian pada perkataan yahdiyani itu, maksudnya apa? Iaitu bila seseorang itu menyatakan insya-Allah, dia sedang memohon kepada Allah agar terus memberi hidayah kepada dia. Ya. Walaupun nak pergi kedai, bukan kedai, ikut shop. Ikut shop. Sudah tadi. Walaupun kita tahu dah start engine je pejam mata boleh sampai, tetapi kita kena ingat sampai ke sana nak 2 barang tuan-tuan. Ustaz, tiba-tiba jadi 100 barang. Tuan-tuan pernah ada pengalaman kan? Satu je kan? Lepas tu negotiation berlaku dekat kedai Eco Shop itu. Kalau tuan-tuan ada anak yang kecil lah, ya, kalau dah ada cucu ke, kalau yang dah besar tu mungkin tak pergi dah kedai itu. Tapi contohnya ialah kita rasa confident bahawa kita boleh sampai ke situ, tetapi bukan sekadar sampai ke kedai Eco Shop tersebut. Dia berkaitan dengan decision making. Hidayah ini, yahdiyani ini, decision making. Di tengah-tengahnya itu, sama ada kita bercakap dengan anak ke, dengan isteri ke, dengan suami ke, dengan suara yang tinggi ke, menyakitkan hati ke, yang menyebab macam-macam berlaku dalam perjalanan pergi ke kedai Eco Shop tersebut. Apatah lagi bila dah sampai ke sana, daripada 1 je jadi 2, kemudian jadi 50 item dalam kad tersebut, ya. Dan kalau 50 itu bermanfaat, okey tuan-tuan. Tetapi cuba bayangkan kalau 50 itu 3 saja yang penting, yang lainnya itu bersepah, permainan dia rosak dan tak digunakan, tak buka wrap pun, ya, tak buka pun bungkusan tersebut. Itu kerana apa? Kerana hidayah tidak diberikan 24 hours, setiap saat ketika melakukan aktiviti tersebut. Itu saya buatkan contoh lah, satu aktiviti ke depan yang kita nak laksanakan. Jadi Allah menyatakan
asa an yahdiyani rabbi, ya, kita perlu nyatakan, kita kena affirm dalam diri kita bahawa bila insya-Allah, moga-moga Allah akan memberi hidayah li aqraba min hadha rasyada, ya, iaitu kepadaku agar aku lebih dekat kepada kebenaran ini. Perkataan rasyada ini tuan-tuan, pernah diucapkan oleh pemuda Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita dah bincang sebelum ini, tapi review baliklah tuan-tuan, ya. Apa maksud rasyada? Kalau katakan saya daripada Shah Alam pergi ke Penang, saya masih lagi masuk waste, tuan-tuan. Masuk waste, turn left, turn right, kan, ikutlah, ya. Tapi dah 10 kali datang ke Penang, ke The Light contohnya, kan, ataupun daripada Seri Pauh, daripada The Light nak pergi ke residency Surau Seri Pauh ni, walaupun masuk waste, tapi sebenarnya tutup suara tak tengok waste pun saya boleh sampai. Lebih kurang begitulah. Ketika awal itu saya turn on voice dia pasal turn right, turn left, itu namanya hidayah. Tetapi bila saya dah tutup suara, walaupun saya on, tapi malah tak payah ikut lah. Ataupun kalau katakan datang dengan Dr. Sazani ke, ya, dah tutup waste tu. Okey, sana. Gitu saja, kan. Kepakaran untuk menguruskan sesuatu urusan, nak menyelesaikan sesuatu perkara itu tanpa tergagau-gagau, macam saya guna waste tu, turn right mana ni, depan ke belakang ke, yang begitu, kan. Tetapi orang yang ada kepakaran, ada kebijaksanaan untuk menguruskan sesuatu perkara, macam doktor pakar, ya, dia tahu dah, ini macam tu je. Kalau GP, ya, mungkin dia tengok, ini mana satu ni, tulang pun dia tak tahu tulang, kan. Tapi pakar dia macam ni je, macam tu saja. Itu namanya rasyadah. Jadi sebelum nak capai rasyadah itu, kita kena ada hidayah. Fasa hidayah itulah yang turn right, turn left, yang tergagau-gagau tadi. Tapi bila kita dah expert, itulah namanya li aqraba min hadha rasyada. Makin kita bercakap insya-Allah, tuan-tuan, dalam hidup kita ini, kita mula-mula tergagau-gagau dalam menguruskan sesuatu isu sabar berhadapan dengan anak umur 5 tahun, sabar berhadapan dengan anak 15 tahun, berbeza, ya. Tetapi kita tergagau-gagau itu, Allah akan terus pimpin sampai satu masa kita, kan, kita tahu cara nak bercakap, cara nak selesaikan sesuatu isu. Itu adalah kesan apabila seseorang itu sentiasa ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah, ya, ingat kepada Allah. Dan kalau kita bercakap tadi, itu kalau saya dah ada pengalaman pergi kedai ekol, Ustaz, kan. Tetapi sebenarnya perkara ke depan tak pasti, tuan-tuan. Walaupun pergi ke kedai eco shop tersebut, kita dah 20 kali kita pergi pada masa lepas, tapi pada masa akan datang tak pasti kita boleh selesaikan dengan rasyada. Tak pasti. Pasal apa? Kita cakap, saya dah ada pengalaman lah dengan anak ni, dia nego satu, nanti dia nak dapat 2, 10, apa sebagainya. Saya dah tahu, dah ada pengalaman dah. Tetapi kali ini datang pula mak dia pula nego, kan. Ataupun datang pula ada salesperson pula, tak ada salesman di eco shop, biasa kedai kereta je ada. Kali ni ada pula dia muncul, dia bawa aiskrim, tester, biasa tak ada. We never know perkara yang ke depan. Maka itu sebabnya perkataan insya-Allah itu mengingat kepada Allah agar ditunjukkan kebijaksanaan, ketajaman dalam menguruskan urusan rasyada, ya. So di mana doa pemuda Al-Kahfi, wa hayyi lana min amrina rasyada, minta tunjuk rasyada itu dalam urusan-urusan. Pasal mereka dalam keadaan kritikal, tuan-tuan. Mereka dikejar oleh pemimpin pada waktu itu, dan mereka akan dibunuh kalau mereka tidak submit kepada agama syirik pada waktu itu. Jadi mereka tak boleh main try and error. Rasyada ini lebih kurang doktor pakar, dia tak ada main try and error. Rasa nak bedah tu, kita try dulu, kan. Kalau jadi jantung ni, jadi dia hidup. Kalau tak, dia tak ada. Rasyada ni amat sharp, amat tajam dalam menguruskan sesuatu urusan. Dalam ayat ini, tuan-tuan, ya, ekstra daripada apa yang kita faham sini, ya, ayat ini amat menarik sebenarnya, pasal dia bercakap tentang kehidupan kita. Ya, asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Tuan-tuan beri perhatian pada perkataan hadha, ya. Dalam hidup kita, tuan-tuan,
bila kita nak mendapat hidayah, kadang-kadang kita bandingkan dengan orang lain. Dalam hidayah, ya, dia tu pandai baca Quran, dia tu pandai tadabbur Quran, dia tu. Di dalam ayat ini Allah menyatakan apa? Apabila seseorang itu banyak mengingat kepada Allah, Allah kata, moga-moga ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadha rasyada. Hadha satu, apa maksud hadha? Iaitu ini itu merujuk kepada kita punya jalan rasyada, bukan jalan rasyada orang lain. Pasal masalah kita, walaupun suami isteri, anak ada 5, berbeza cabaran masing-masing tuan-tuan. Cara berfikir, anak yang pertama melihat kedai ekor nak beli satu, kan? Anak yang ketiga, dia tengok satu tu sama dengan 5, kan? Dan dia struggle. Ya, kalau katakan di peringkat waktu nak raya itu, kan, ada ibu-ibu yang bila pergi ke kedai tudung tu, dia tengok satu, maksudnya satu beli. Tapi ada orang kalau dia masuk saja kedai tuan-tuan, satu mesti keluar 5. Dia tak dapat nak handle dia punya behavior dia, addictive dia terhadap shopping. Contohnya, kalau dekat Shopee dalam apps contohnya, kalau masuk kad, ada orang dia boleh buang daripada 100 yang ada jadi satu je yang check out. Ada orang kalau 100 masuk kad, 50 check out. Pasal apa? Dia punya debit card, credit card dah masuk, dia tak boleh tahan. Check out. Tak boleh tahan. Macam mana nak dapat kematangan itu sampai terkawal tuan-tuan? Ia memerlukan kepada bantuan hidayah daripada Allah. Tapi kalau ada yang kata bahawa saya banyak cabaran dari hal ini, dalam hal itu, cara saya bercakap, apa sebagainya, decision making yang berlaku, maka Allah kata kalau kamu mengingat kepada Allah, Allah akan selalu pimpin. Yang menariknya adalah perkataan hadha, cara kita, jangan banding dengan orang lain. Dan yang keduanya, li'aqraba. Kalau kita patah balik li'aqraba, setiap hari tuan-tuan, bila kita mengingat Allah, Allah akan bawa kita lebih dekat. Walaupun satu milimeter, akan makin dekat kepada kematangan. Rasyada itu kematangan, kebijaksanaan, ketajaman dalam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ayat ini muncul, ia memberi harapan kepada kita semua bahawa Allah akan pimpin kita. Dan pimpin kita ke mana tuan-tuan? Li'aqraba. Makin dekat lagi kepada Allah. Dan jangan underestimate tentang hidayah yang Allah sedang berikan kepada kita. Kalau kita tidak affirmkan ayat 24 ini dalam diri kita, kita akan rasa macam saya ni rasanya makin jauh daripada Allah. Kalau kita rasa kita okeylah, kan, kita minta ampun, tetapi jangan sampai kita pesimis ataupun prasangka kepada Allah. Ya Allah, aku rasa Engkau tak nak tolong aku, ya Allah. Itu salah. Ya. Pasal setiap orang, cara Allah bawa dia kepada Allah itu cara masing-masing. Ya. Dia kalau tuan-tuan relay, kan orang yang duduk dekat pusingan dalam tu, dia rasa macam dia ke depan masa starter tu, kan. Tapi kalau orang yang kat luar tu, dia kata, alamak, mengapalah aku ni, kan ada yang depan, ada yang belakang. Tapi akhirnya dia bertemu pada satu point yang sama kalau 400 meter. Pasal apa? Pasal starting point bagi kita tuan-tuan berbeza-beza. Ada orang yang dia kata saya ni belajar agama, kan. Ada orang yang dia belajar agama ketika dah umur 20 tahun. Ada orang yang mungkin umur 50 tahun baru belajar agama. Dia macam relay, yang ada yang pusingan tu, kan. Maksudnya ada yang depan, ada belakang, tapi ending kita tetap sama. Allah akan bawa dekat, tapi ada satu syarat, iaitu bila menguruskan sesuatu, kena ingat kepada Allah. The power of remembrance, zikir kepada Allah. Kita teruskan, ya. Kalau dalam muka surat 106, nota ataupun kesan daripada kalimah insya-Allah ini penting bagi membina keyakinan bahawa setiap apa yang kita lakukan hanyalah ikhtiar, bukan takdir. Itu kena asingkan tuan-tuan, ya. Pasal kalau kita kata bahawa confirm saya akan buat besok, itu takdir. Tetapi sebenarnya semua yang kita cakap, apa yang kita niat, perancangan strategic planning 5 tahun ke, kalau hari ini, besok akan turun, semua itu adalah ikhtiar. Jadi ikhtiar, usaha, kita kena pastikan jangan kita kembalikan pada diri kita. Kita kena minta pertolongan daripada Allah. Dan perkara kedua yang dalam muka surat 106 ini, segala yang terjadi adalah dalam perancangan Allah semata-mata,
walau sehebat mana kita merancang, walau sehebat mana. Tetapi itu tidak menyebabkan kita nervous. Pasal apa? Kalau macam tu tak pastilah apa yang berlaku. Sekarang Ustaz kan, 6.02 ringgit 1 liter diesel. Kan. Kalau tuan-tuan yang pakai kereta diesel kan, 1 April 5 point something, 5.8 kan. 2 April jadi 6.02. Rasa-rasanya 15 April berapa tuan-tuan? Kan, ini kena tanya Datuk Ustaz ni lah, pakar ekonomi kan. Ya. Jadi banyak kereta diesel sekarang tak laku sekarang ni. Kan, tak laku, dan banyak kereta diesel diselubungkan dengan kain untuk mengelakkan debu. Ya, kecuali yang terpaksa jalan lah. Ya, lori kena jalan ya, ataupun mana-mana yang jalan. 5x4, 4x4 tuan-tuan kalau perasan dekat highway sekarang ini dah kurang. Kalau dulu dia selalu muncul kan, dia akan, bukan semua lah ya, tapi banyak yang dia buat selamba je dekat fast lane tersebut kan, dia laju ke tak laju. Tapi sekarang dah kurang. Mengapa dah kurang? Dia kesan daripada 6.02 RM 1 liter sekarang ya. Jangan main-main. Jadi ke depan ini kita tak tahu macam mana kereta diesel. Tetapi cuba bayangkan apabila tidak ada subsidi lagi, RON 95 yang jadi sekarang ni RM3.80 itu, kalau dia naik lagi sampai jadi RM6 diesel static, akhirnya kereta 4x4 akan jalan balik semula. Ya. Pasal apa? RON 95 tak ada subsidi, harga RM6, diesel RM6.02. Jadi maksudnya sama je lah, terpaksa jugalah pump minyak tersebut selagi minyak ada di pasaran, tuan-tuan ya. Jadi bercakap masa ke depan ini, perkara ini real. Perkara ini real. Tetapi jangan sampai kita nervous. Jangan sampai kita nervous. Macam mana nak handle nervousness itu? Ialah dengan kita menyatakan insya-Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalau katakan tak sesuai pakai kereta diesel ataupun kereta petrol pasal RM6 Ustaz ya. Naik apa Ustaz? Tu. Naik motor ya. Naik motor ataupun apa-apa kenderaan yang sesuai ya. Baik. Kita teruskan dengan ayat 25-26 bersama kepada Ustaz. Terima kasih kepada Safar, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian yang dikasihi Allah SWT. Sangat-sangat hebat kalimah insya-Allah. Kita ingat insya-Allah untuk janji je ataupun untuk apa, tapi di sebaliknya pergantungan kita kepada Allah SWT untuk mendapatkan rasyadah dari subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita terus dengan ayat 25-26. Kita nak cuba gemakan pula terus dengan menggunakan taranum nahawan. Kita baca sama-sama dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Itulah bacaan ayat 25-26. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Kalau tuan-tuan perasan daripada awal surah Al-Kahfi ni cerita pasal berapa lama tidur ni, dia ada sinin beberapa tahun, ada beberapa kali muncul. Akhirnya muncullah nombor yang spesifik. Ya, nombor yang spesifik. Sebelum ini ada sinin beberapa tahun, kemudian mereka berbincang berapa lama kita dah tidur ya. Bab berapa lama itu adalah satu perkara yang stressful di akhir zaman. Ya, cuba tuan-tuan bayangkan berapa lama 6.02 keluar balik. Kan? Senang kita nak relate kan, satu contoh. Tapi banyak dalam hidup kita ini, berapa lama itulah yang mencabar tuan-tuan. Kalau 6.02 tu satu hari, okey. Kan? Kemudian kembali balik pada 2.97 contohlah kan. Tak adalah Triton ke apa sebagainya, dia tak muncul di highway. Tetapi mengapa 4x4 ni tengah dalam keadaan nervous?
disebabkan tak pasti 6.02 itu akan jadi 8.05. Tak tahu bila. Ya, ingatkan hari itu satu hari bulan 5.8 tu, ingatkan itulah sepanjang April, kan? Rupanya dia tiba-tiba naik. Ya, bila saya tengok nombor dekat stesen gas, stesen petrol itu, dia macam nombor dekat US. Stesen gas kat sana, stesen petrol. Tak tahulah tuan-tuan yang ke UK kan. Kalau kat sana nombor tu berubah-ubah setiap hari. Bila sampai Malaysia tak berubah-ubah pun, rupanya dah berubah dah. Okey. Dia kata macam apa, bursa saham Kuala Lumpur kan, berubah-ubah setiap hari, boleh berubah. Poin ni apa? Masa adalah salah satu perkara yang amat kritikal dalam membuat keputusan di akhir zaman. Ia menyebabkan seseorang itu rasa nervous, dia akan rasa anxiety, dia akan rasa depression disebabkan masa. Maka di dalam ayat ini, ya, kalau tuan-tuan perasan tadi ada rasyada kan, rasyada. Salah satu kematangan dalam hidayah adalah apabila seseorang itu dapat memahami tentang masa. Itu sebabnya GP dengan doktor pakar berbeza. Pasal doktor pakar dia boleh predict berapa masa dia perlu bercakap dengan klien dia. GP kadang-kadang cakap kan. Saya pernah lah jumpa GP, ini bukan GP di sini tuan-tuan ya, GP di Shah Alam. Cakap, dia punya point dia berpusing-pusing kan. Pasal saya sakit kaki kan. Saya tanya kaki saya ni sakit ni apa sebabnya? Oh, ini mungkin kerana tuan banyak berjalan kot. Mungkin kan. Tuan ada pakai kasut keras ke? Kemudian itu mungkin kan. Tapi bila jumpa Dr. Anwar, sekejap type dah apa. Begitu kan. Pasal apa? Pasal dari segi timing berbeza di antara rasyada dengan orang yang baru novice, yang baru peringkat afsas. Maka isu masa inilah yang disentuh pada ayat 25, walabitu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka telah tidur dalam gua itu 300 tahun dan ditambahkan 9. Mengapa cakap 300 campur 9? Kerana 300 tahun solar dan 309 tahun itu tahun lunar. Ya, tahun lunar mengikut kepada jadual qamariyah. Ya, itu sebabnya tahun hijriah ya, dia pendek sikit. Setiap 300 tahun kena tambah 9 tahun. Setiap 100 tahun kena tambah 3 tahun. Jadi kalau kita hidup dah 100 tahun, kita kena tambah 1.5 apa tuan-tuan? 5 tahun. Itu sebabnya kalau tahun hijri kita dah umur birthday ni 50 tahun, hijriah kita dah 51.5 tahun. Jadi kalau katakan umur kematangan dalam Al-Quran adalah 40 tahun, itu qamariyah. Jadi kalau orang tu dah birthday, umur dia mungkin dah 39 tahun plus, dia sebenarnya dah 40 tahun dah pun. Ya, itu dari segi timing. Okey. Tetapi apakah kepentingan Allah beritahu perkara ini? Nak menceritakan apa? Yang tepat adalah Allah. Yang tak tepat adalah manusia. Pasal pemuda Al-Kahfi kata berapa lama kita tidur? Mungkin sehari kot, kurang sehari kot. Ya. Tapi dalam kiraan masa di dunia ialah 309 tahun lunar ataupun 300 tahun solar. Yang tahu tepat adalah rasyada daripada Allah. Ya, Allah yang boleh memberikan idea tepat kepada doktor pakar, kepada hakim kepada apa yang pakar dalam sebagai ayah ibu, itu adalah sumbernya daripada Tuhan. Jadi Allah tegaskan, qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah, ya, katakanlah Allah yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Perkataan yang kita ingin highlightkan adalah a'lam, lebih mengetahui, yang paling mengetahui. Jadi kalau Allah mengetahui, kita tak mengetahui tuan-tuan ya, maka di akhir zaman ini kena selalu kembali kepada insya-Allah, pasal Allah yang tahu. Allah yang tahu, dan Allah tidak pernah merancang perkara yang buruk untuk hamba-Nya. Pasal Allah ini adalah Asma'ullahul Husna. Maka kalau katakan 6.02, insya-Allah Allah akan susun yang terbaiknya. Mungkin jadi 8.02, contohnya kan. Ataupun jadi 4.02. Everything is khair. Semua itu adalah baik. Ya. Tapi kereta saya diesel tu tak berjalan. Kan? Kalau tak berjalan, adalah baiknya di tempat lain. Cara Allah susun, tuan-tuan. Kerana itu kehendak Allah, di antara kehendak kita dengan kehendak Allah tidak pernah buruk. Kehendak kita mungkin buruk, tuan-tuan ya. Kehendak kita kalau katakan saya nak satu kereta harganya 1 juta, rasanya itu baik, tetapi buruknya mungkin bulanan tak dapat bayar. Ya, apatah lagi kalau kereta itu diesel, tak bergerak tapi kena bayar, kan? Sampai ada proposal minta moratorium, kan, untuk siapa-siapa pemilik kereta diesel. Baik. Lahu ghaibus samawati wal ard. Keimanan di akhir zaman ini, tuan-tuan,
ya, adalah dia yang memiliki ilmu rahsia langit dan bumi. Bila ghaib, termasuklah ke depan nanti, kita tak tahu, ya, apa yang berlaku pada ekonomi negara kita tak tahu. US dengan Iran berapa lama kita tak tahu, ya. Yang tahu hanyalah Allah. Dan kerana Allah ni Asma'ullahul Husna, Allah akan susun yang baik-baik saja pada hamba yang mengingati, yang nak kembali kepada dia, ya. Maka baik kita kembali kepada Allah. Kita banyakkan berzikir, banyakkan mengingat kepada Allah, dan kemudian Allah akan pimpin kita. Orang lain tak berjaya nak melalui 6.02 dan juga 97, 95 yang naik, tapi tuan-tuan boleh selamat pula. Macam mana boleh selamat? Kereta masih bergerak lagi, apa sebagainya, walaupun ada yang kena slow down apa sebagainya. Rupa-rupanya kerana mendapat rasyada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Absir bihi wa asmi'. Ya, terang sungguh penglihatannya, jelas sungguh pendengarannya. Malahum min dunihi min wali. Tidak ada yang menjadi pengurus pelindung kepada semua makhluk. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Tidak menjadikan siapa pun masuk campur dalam hukumnya. Jadi ketentuan Allah ini tak ada siapa ganggu, ya, tak ada siapa ganggu. Bukannya Trump boleh ganggu Allah, kan, nak merosakkan kepada dunia, nanti semua orang akan kembali pada US. Tak ada, ya. Iran ke siapa ke, semua tak ada kaitan pun dengan hukum ketentuan yang Allah letakkan, ya. Jadi dalam hal ini Allah nyatakan, kalau kita ambil key point daripada ayat ini, ialah perkataan wali, tuan-tuan, ya. Pelindung kepada kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ekonomi, dalam diri keluarga kita, dalam negara kita, ya. Ada orang dalam negara ini, dia mungkin di sebelah sana sengsara, tapi kita boleh sahaja, masih boleh maneuver, ya, dalam perjalanan ini kerana kita mendapat wali daripada Allah SWT. Syaratnya apa? Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Jangan kita syirikkan, jangan kita rasakan bahawa Allah boleh bantu ke negara ini untuk handle ekonomi. Itu pemimpin kena fikir, ya. Tetapi kalau kita dan keluarga, kita tengok kapasiti tanggungjawab kita, jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita doubtful, istilah dia. Boleh ke, kan? Boleh ke tiba-tiba Hormuz tu dibuka balik semula, contohnya lah, kan? Boleh ke? Allah boleh. Kita memang tak boleh. Trump pun tak boleh lalu dah. Kan begitu. Nak ceritanya betapa kekuatan iman ini penting, tuan-tuan, dalam menghadapi akhir zaman. Pasal surah Al-Kahfi ini address kepada kalau ada fitnah Dajjal. Fitnah pertama, fitnah agama yang dibawa oleh Dajjal ialah, okey, aku kawal. Jadi bila aku kawal, kita kena menyembah pada dia, okey, baru dapat minyak murah, contohlah, kan. Tak payah. Allah yang kawal, tak payah sembah kepada mana-mana makhluk kalau itu mencabar prinsip kebenaran yang sedang kita amalkan. Maka untuk mendapat kekuatan ini, menjaga agama, disimpulkan pada dua ayat, ayat 27, 28 sebagai ayat akhir kita pada hari ini, ya. Ayat 27, 28 ini adalah formula menjaga agama. Nanti kita pergi cerita kedua, jaga harta, ada formula dia. Jaga ilmu, ada formula dia. Jaga kuasa, kisah Zulkarnain, ada formula nak jaga. Kalau tuan-tuan ada kuasa, ada ilmu, ada harta. Hari ini kita bercakap tentang nak jaga agama. Pasal zinah, ya, inna ja'alna ma'alal abdi zinah, yang Allah nyatakan pada ayat 78 dalam surah Al-Kahfi ini. Zinah ada 4, tuan-tuan. Perhiasan di dunia ini. Perhiasan agama, perhiasan harta, perhiasan ilmu, perhiasan kuasa. Orang beragama kan orang nampak cantik, kan? Oh, dia pakai kopiah, dia dapat ini, oh, dia dapat sembahyang, kan cantik, kan? Cuba bayangkan orang tu, tak sembahyang, kan? Tak puasa, kan? Kalau dalam lagu Jalil Hamid tu, kan? Yang raya tu, kalau banyak kereta, itu jalan raya, kan? Kalau banyak jalan, itu lembu raya. Kalau orang tak puasa, itu hantu raya. Betul hafal buat lagu tu. Baik, ayat 27, 28. Jalil Hamid ke Fadul? Kita baca ayat 27 dahulu. Okey. Baik, ayat 27 hidayah dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni saya baca ikut, boleh? Nampak, kan? Okey. Baik, ayat yang 28 nanti panjang, so yang ni kita ambil satu lagi, ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita cuba dengan Ras, Taranum Ras. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Watlu ma
إليك من كتاب ربك. 1, 2, 3. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-27, seruan Allah untuk menjaga agama di akhir zaman ini. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Quran yang kita baca sekarang ini tuan-tuan, kita tilawah, kita baca, diikuti dengan faham, diikuti dengan amal, itu namanya tala ya. Tilawah ini bukan sekadar, walaupun kita selalu dengar majlis tilawah antarabangsa tu kan, dia baca saja, tapi sebenarnya dia baca, diikuti faham, diikuti dengan amal. Itu maksud tilawah yang asal yang dalam ayat ini ya. Jadi jangan tuan-tuan salah faham, datang dia majlis tilawah rasa saya dah tilawah dah kan, ataupun baca je ayat Quran tuan-tuan dah tilawah. Bukan, tilawah ini kena follow up ya. Tala itu yatlu, itu dia kena follow up dengan kefahaman dan di follow up dengan amalan. Itu namanya tilawah. Jadi Allah seru kepada Nabi dan juga kepada kita untuk jaga agama ini, mulakan dengan tilawah, baca Al-Quran ini terus menerus. Nabi tilawahkan, bacakan kepada orang-orang di sekitar Nabi pada waktu itu. Tak kisahlah whatever berlaku pun ya, cabaran yang ada, tilawahlah, kerana ini adalah cara untuk menjaga agama. Agama ini dia merujuk kepada Al-Quran. Dia tidak boleh dengan akal, dengan mulut penceramah ke, mulut ustaz ke, mulut apa, tak boleh. Dia mesti, kalau apa-apa statement tersebut, apa asas di dalam Al-Quran ya, evidence based ya. Dia mesti berasaskan evidence daripada Al-Quran. Dia tak boleh main selamba begitu sahaja. Kalau tidak, agama akan di-scam tuan-tuan. Betapa banyak ajaran sesat kan, dan menggunakan agama, dan paling mudah untuk menyesatkan orang ialah agama ya. Orang menggunakan agama, menunggang agama memang mudah. Pasal bila agama ini orang rasa terhias tuan-tuan, zinah ya. Dan ramai orang cari agama, tetapi kalau tidak melalui pintu yang betul, pintu yang dimaksudkan dalam ayat ini, kalau dalam surah Al-Isra itu Allah cakap tentang pintunya Quran ya, dan solat. Di sini juga Allah cakap melalui Quran. Dan Quran memanglah kena baca dalam solat. Mana ada sekadar kita baca dulu solat, dalam solat tak baca Quran pula kan. Fatihah tu kan Quran. Jadi Quran dengan solat ni pair up dalam surah Al-Isra, surah sebelum surah Al-Kahfi. Kali ini Allah jelaskan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik ya. Baca Quran, tilawah Quran, kita kempenkan pada keluarga kita untuk baca Quran dan faham Quran. Ini adalah essential tuan-tuan. Kalau tidak berlaku, apa yang berlaku ialah agama yang diamalkan itu adalah agama yang agak scam ya. Agama yang mudah dimanipulasi. Disebabkan apa? Isteri faham begini, suami faham begitu, masing-masing boleh bergaduh. Ataupun pemimpin cakap begini, yang ini cakap begini, keberagamannya bergaduh. Pasal apa? Reference, evidence dia bukan daripada sumber. Masing-masing define diri sendiri beragama dan buat apa yang mereka suka. Wala la mubaddila kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Tiada siapa yang dapat mengubah kalimahnya, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Kita fokus pada la mubaddila li kalimati. Kalimah ini tidak akan berubah tuan-tuan ya. Kalau ada ustaz yang cuba untuk memanipulasi kepada agama, nanti Quran akan datang, adalah orang penceramah lain bawa ayatnya, kemudian kita tengok ini saya nampak jelas yang ustaz ni cakap, ustaz tu mengapa dia cakap lain macam. Kita akan dapat
Pasal Allah beri assurance Al-Quran ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ya. Kalau ada pun teks orang duduk semua ustaz boleh bawa kan. Tetapi cara dibawakan itu ya dengan hujah yang tepat, tuan-tuan di peringkat umum pun boleh faham dan boleh ini okey, dia boleh ini. Yang ini lain macam dia punya cara dia menerangkan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nakkan kekuatan di akhir zaman ini, tuan-tuan baca ayat 27 ini sejuta kali ya. Ambil air ni, tiup-tiup sikit ya. Kalau tuan-tuan rasa malas, beli yang ini. Ya. Dah siap baca dah. Dah siap baca dah. Okey. Jadi kalau katakan ada ustaz yang cakap begitu, kita dah tahu dah. Ada ustaz ni kata kita baca tilawah, kita baca, faham, amalkan. Simple saja. Tapi ada satu, kalau tuan-tuan nak shortcut, tuan-tuan beli yang ni. Ini dia dah dengar ustaz Tar, dia dekat sikit ni. Kalau tuan-tuan punya jauh, contohnya kan. Ada sikit ya. lah. Yang tu berkat kan. Kita tahu bahawa itu scam. Dan jangan otak kita, istilahnya Ustaz ya, jangan sampai minda dan hati kita dipajakkan kepada orang-orang yang memanipulasikan kepada agama dengan kita merujuk balik kepada sumber asal. La mubaddila kalimati. Tapi saya ni orang umum, saya ni tak berapa faham sangat. Inilah majlis-majlis beginilah tuan-tuan. Untuk kita terus sikit-sikit li aqraba min hadha rasyada yang kita belajar tadi. Insya-Allah. Dia cakap je, kita datang je, insya-Allah Allah bawa li aqraba. Okey, makin dekat lagi. Ya, makin dekat lagi kepada jalan yang rasyada tadi. Kita teruskan dengan ataupun di hujung itu ada perkataan multahada. Tuan-tuan pernah dengar perkataan lahad? Lahad itu kan dia masuk ke dalam kan. Ya, lahad kan dia ada corner masuk untuk letak jenazah. Bila cakap tentang walan tajida min dunihi multahada, tidak ada sekali-kali akan mendapat perlindungan selain daripadanya. Ya. Kalau kita nak berlindung macam dalam lahad itu, berlindung dalam keadaan yang terlampau pelbagai perkara di akhir zaman ini, tapi kita masih selamat lagi di lahad kita berlindung, maka perlindungan itu adalah di bawah Allah, dan di bawah Allah itu sudah tentunya perkataan Allah Al-Quran. Siapa yang terus baca, terus cuba memahami, walaupun saya banyak dosa, saya ini bukan belajar agama, Allah kata wala tajid min dunihi multahada. Tidak ada selain daripadanya untuk mendapat perlindungan. Dia akan dapat dapat serenity, ketenangan, dia dapat ketajaman dalam membuat keputusan. Allah tidak akan tinggalkan tuan-tuan yang selalu baca, cuba memahami dan mengamalkan Quran walaupun sikit-sikit. Sahabat pun dia bukan banyak tuan-tuan. Bukannya sampai 100 ayat satu hari dia belajar. Ada yang dengar Nabi baca beberapa ayat, lepas tu tak jumpa Nabi pun. Tapi ayat yang dibaca itu, dia cuba faham dan dia cuba amalkan, dan Allah akan lindungi. Itu perkara pertama. Ayat 28, ayat akhir, agak panjang juga. Ini formula menjaga agama di akhir zaman bersama Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Fadhil Safas. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan kisah Allah SWT, ayat terakhir, ayat 28 kita baca menggunakan taranum sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-27 bermula dengan perkataan watlu, maksudnya tilawah. Allah seru tilawah, itu kata kunci. Kata kunci kedua pada ayat 28 menjaga agama tuan-tuan, namanya wasbir, bersabar. Ya. Jadi tilawah dan sabar ini, tilawah dengan Quran itu reference untuk agama kita tak berubah, standard dia, SOP dia. Tetapi bila kita masuk ke dalam masyarakat, ya, dalam keluarga, dalam masyarakat, Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabar
diri kamu bersama orang-orang yang menyembah, yang berdoa, menyeru Tuhan pada waktu pagi dan petang, mengharapkan keredaan Allah SWT. Idenya apa? Ialah bersabar. Asbab nuzul ayat ini ialah orang-orang musyrik, dia kata dia nak jumpa Nabi, tapi dia tak nak jumpa dengan orang-orang yang ahli sufah ataupun orang-orang miskin yang low class. Dia kalau nak jumpa Nabi, dia nak jumpa mungkinlah dekat hotel 5 bintang kalau sekarang maksudnya. Dia tak nak orang-orang miskin ni sekali. Dia tak nak. Ya. Jadi Allah pesan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, iaitu bersabar dengan orang-orang yang masih lagi berdoa, beribadah, menyeru kepada Allah walaupun miskin, walaupun dia low class ke high class ke, kena bersabar dengan orang ini kerana yang penting adalah iman. Yang penting adalah keberagamaan, bukannya kerana harta, kuasa. Pasal dia ni berkuasa, okey, jadi saya utamakan dia. Kerana dia ni tak berapa ada kuasa, kurang harta, dia miskin, ataupun dia ni entah apa-apa, pakaian compang-camping, kita pun mengelak daripada orang ini. Allah tegur kepada Nabi, jangan buat begitu. Mengapa tuan-tuan? Kerana Dajjal dia memang pandai untuk scam orang. Dia gunakan dia punya credibility dia, cara bercakap ke, harta ke apa ke, untuk menipu agama. Ya. Dan banyak ajaran-ajaran sesat sebenarnya dia mewujudkan eksklusif, apa istilahnya? Exclusivity, Ustaz ya, exclusivity. Tetapi ayat ini menunjukkan inclusivity. Ya, kita inklusif kepada semua orang, jangan pilih bulu istilahnya. Jangan pilih bulu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan kamu palingkan mata kamu mengharapkan, menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya bila tengok orang ni pakaian cantik, keretanya besar, hartanya banyak, pangkatnya besar, yang ini bagus ni, saya kawan ni. Tapi dia ni, alah, ini pion. Ini budak pejabat je, dia pun cakap tergagap-gagapnya. Kita pun, dia bila dalam hati saja mula kita rasa orang ini rendah tuan-tuan, maka itu namanya apa? Seseorang itu tidak bersabar dengan orang yang menyeru kepada Allah. Tak boleh ada rasa rendah bila orang itu pakaiannya begitu, cara bercakapnya, apa sebagainya, selagi dia beriman dan beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara isu, ya. Disebabkan apa? Disebabkan kadang-kadang orang mungkin tilawah Al-Quran, tapi bab dia menghargai seseorang, dia ikut bulu, ya. Dan ini Allah tegur kerana pilih bulu adalah lambang cabaran ataupun masalah dalam beragama. Nanti khawatir bila Dajjal datang, dia terkagum kepada Dajjal kerana Dajjal hadir dengan package yang menarik secara fizikal. Wala tuti' man a'falna, jangan kamu taat kepada orang yang hatinya lalai, ya. A'falna qalbahu, Allah kata kami yang melalaikan hatinya. Bukannya dia lalai, kami melalaikan hatinya. Bila Allah lalaikan itu, maksudnya apa? Orang itu sudah memilih jalan lalai. Salah satu jalan lalai itu apa? Yang kita belajar dalam ayat 27 tadi, iaitu tidak tilawah Al-Quran setiap hari. Setiap hari tuan-tuan, ya. Bukannya seminggu sekali ke, ketika malam apa? Ramadan. Malam masa Ramadan ke. Cabaran kita, ya. Bila Ramadan kita dapat setiap hari, kita teruskan tuan-tuan, teruskan. Pasal kalau tidak berlaku, maka jiwa akan jadi lalai. Dan jangan sampai kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Yang kita belajar tadi kan, insya-Allah itu adalah kita nak dipimpin Allah setiap masa. Decision making kita dipimpin Allah pada setiap masa. Perkataan ke, saya nak cepat ke, contohlah kan, kita nak semayang, kita ada urusan, tapi kita nak semayang. Pada waktu itu ada orang yang bila urusan tu pukul 2, dia semayang pukul 1.35, tapi dia rasa macam rushing ni. Jadi dia semayang Zuhur je, 2 minit. Allah. 2 minit. Itu decision making. Tetapi kalau dia decide, kalau saya pukul 2, insya-Allah saya ni sembahyang, buat apa 2 minit? Kalau saya kekalkan 5 minit, 10 minit saya pun, saya kejar 2 minit pun tetap juga pukul 2 assignment ataupun appointment. Dan saya nak pergi pukul 2 tu, nak berjaya pukul 2 tu, kena minta bantuan Allah. Minta bantuan ni sekarang ni, mintalah betul-betul. Begitu. Mindset dia ialah tak payahlah saya rushing.
Tapi cabarannya apa tuan-tuan? Saya lah Ustaz, ni saya cakap saya. Bila pukul 2 je, 1.35, kalau boleh main sorang-sorang je lah, kan? Ni appointment kan? Padahal sebenarnya siapa yang menentukan kejayaan pukul 2 adalah daripada appointment pada pukul 1.35. Buat bertenang, relax dulu. Lepas tu insya-Allah rupanya sampai juga pukul 2. Dan lepas tu berjaya pula. Kerana yang menentukan kejayaan itu adalah Allah. Buat apa bersegera untuk ke arah situ. Tetapi cabarannya apa tuan-tuan? Bila aqfalna qalbahu an dzikrina, bila lupa, lalai daripada Allah, maka kesannya ialah kita rasakan pukul 2 lebih penting daripada pukul 1.35 tersebut. Di hujung itu, wattaba' hawahu wa kana amruhu furata, iaitu mereka mengikut kepada hawa, keadaannya sudah melampau batas. Cabaran akhir zaman adalah hawa, yang kita doakan agar Allah membantu kita untuk terus tilawah dan juga bersabar dalam kehidupan kita. Jaga Al-Quran kita tuan-tuan, yang kita baca pada bulan Ramadan, teruskan. Tuan-tuan committed dalam mendengar begini lama juga, dah nak habis dah. Okay. Teruskan, saya ucapkan, saya doakan yang terbaik, doakan juga saya pada Ustaz Tarmizi, ya, dan kita dapat bersabar dengan pelbagai cabaran. Ada kekurangan orang-orang sekitar kita, kalau mereka masih lagi ada Allah dalam hidup mereka, itu cara menjaga agama kita. Ya, menghormati mereka adalah menjaga agama kita. Memandang hina pada mereka sebenarnya merosakkan agama kita, kerana Allah akan memberi perlindungan kepada siapa yang melindungi, terus bersabar dengan mereka yang menyeru pada Allah, yang committed kepada agama, walaupun tak berapa tinggi hartanya, kelasnya, apa sebagainya, tetapi dia memilih yang paling tinggi, iaitu memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hujung ini kita berdoa bersama pada Ustaz Tarmizi. Terima kasih pada Safas. Ada satu nasyidnya Safas, ya Imam Ar-Rusli ni. Dia kata apa? Wahai penghulu para rasul, wahai sandaranku, setelah Allah engkaulah peganganku dalam urusan dunia dan akhiratku. Wahai Rasulullah, bantulah aku. Di sempena malam tadi sambut raya, kita hadiah sikit lah. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi, anta ba'da Allahi mu'tamadi, fabi dunyaya wa akhirati, ya Rasulallahi khudh biyadi. Dapatkan rujuk dia pendek je. Ada lagu baru. Ada. Sekarang tengah ada ya, khas untuk surau residensi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, sudah hampir seminggu lebih Ramadan meninggalkan kami ya Allah. Kerinduan kami pasti tidak hilang ya Allah. Justru ya Allah kami memohon kehadrat-Mu ya Allah, agar diterima segala amal ibadah kami sepanjang Ramadan. Dan kami berharap dan kami takut bagaimanalah agaknya mutu ataupun bagaimanalah agaknya nilai Ramadan kami dalam kehidupan kami. Moga-moga ya Allah belas kasihan daripada-Mu ya Allah, diangkat dan diterima amal ibadah kami sepanjang Ramadan dan natijahnya ya Allah. Moga-moga kami terus kuat, dipermudahkan oleh-Mu ya Allah, untuk kami meneruskan semangat kami, kekuatan kami sepanjang Ramadan sehinggalah ke hari ini dan hari-hari yang berikutnya dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, moga-moga dalam kehidupan kami ini kami tidak lupa akan ayat-ayat-Mu Al-Quran. Moga-moga dipermudahkan lidah kami ya Allah untuk menyebut ayat-ayat-Mu, membaca-baca kalam-kalam ayat-ayat-Mu ya Allah, dan hati kami disucikan, dibersihkan oleh-Mu untuk memahami ayat-ayat yang kami baca ya Allah, dan beri kekuatan kehidupan kami untuk kami mengamalkannya sedaya upaya kami ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan pertemuan kami saat ini pertemuan yang penuh dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, dan perpisahan kami sebentar nanti perpisahan yang jauh daripada segala macam keburukan dan bahaya. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa ardina warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Mudah-mudahan safasah
dipermudahkan Allah terus. Biasanya Ustaz, kuliah-kuliah kat masjid-masjid ni habis Syawal baru mula kuliah maghrib, tapi di sini kuliah subuh belum habis Syawal sudah baru mula. Moga-moga terus dilimpahkan rahmat keberkatan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.